perlu 5 juta. Okey, berapa jumlah yang you mampu? Baru kita kira, kita bagi. Okey, kalau you full pay banyak ni. Kalau you 10 tahun banyak ni, 5 tahun banyak ni. Kita jangan paksa dia ambil kita, dah. Kita tanya dia. Tapi kalau retirement, dia beza kan? Jangan pergi retirement dulu. Kita cerita yang ni dulu. Fokus yang ni dulu. Fokus kepada ni. Yang Kak Ibu tu. Maksud saya sebab retirement kan kita dah fit. Nanti dah ya. Lepas ni kita akan pergi retirement. Saya nak cerita hibah saja dulu. Ya, supaya kita tak berkecamuk. Kita fokus, terutama Razif. Kalau bagi banyak-banyak strategi otak dia tak berubah. Kan orang ada cakap lah. Saya ikut bos ya. Oh, ya. Faham ya? Nasib baik kau punya soalan okey. Nasib baik soalan yang ni okey. Okey, balik kepada Yang dia tadi. tak okey. Sebenarnya Menjawab soalan saya. Pertama, berapa yang dia perlu protection untuk solve dia punya problem 8 tahun tu. Baru kita pergi kepada berapa yang dia mampu. Contoh, saya nak beli property, saya nak rumah 1 juta, semidi. okey. Kita tanya dengan dia, you nak 30 tahun ke 20 tahun? Betul tak? Adakah kita tetapkan, oleh kerana you dah beli 1 juta, dan saya nak kejar saya dia lelaki, you ambil 5 tahun je bayar. Kencing orang tu bayar. Betul? You ada paksa tak pelanggan ambil 5 tahun bank loan? Tak. Pandai pula tak nak paksa. Dekat sini kita paksa, you kena ambil 5 tahun. Nampak? Zalim. Itu kita panggil mementingkan diri kita saja, bukan kepada pelanggan. Pelanggan, you perlu tak 5 juta? Perlu. Berapa yang you mampu? Yang ini, betul? 40,000 mampu ya? Kita terus. Dan jumlahnya adalah 20 tahun, betul? Kita terus. Bukan pasal komisen penuh. Kalau kita ambil pendek, berpremium banyak, komisen pun banyak juga. Tak ada isu. Komisen akan dapat sama. Kalau dia tak mampu? Kalau dia tak mampu? Barulah kita tanya berapa yang you mampu. Bukan tukar coverage tu. No. Okey, kalau dia tak mampu, kita akan tukarlah coverage. Kita akan ambil separuh dulu, ikut kemampuan dia. Tadi saya kata the best policy, catat ya. The best policy adalah polisi yang pelanggan perlu pada kadar yang dia mampu. Ya. Kita punya coach badminton dah sampai ya. One clap untuk coach badminton kita yang dah kurus ni. Ya. Boleh menjawab soalan? Menjawab. Apa saya nak bagi tahu? Kalau you fokus yang ini, you akan jadi top of the table. Hanya jual produk ini saja. Maksudnya bos tak kisahlah apa-apa yang